Pernah tak anda terfikir macam mana rupa bilik darjah masa depan kat Malaysia ni? Hari ni, kita nak kupas dua kuasa besar yang tengah membentuk realiti tu. Sijil Gemini Certified Educator dan juga platform D5. Kalau digabungkan, ia bukan setakat menaik taraf pendidikan, tapi boleh dikatakan merevolusikan keseluruhan landscape ke arah era sekolah digital. Okey, untuk kita faham betul-betul transformasi ni, kita akan mulakan dengan gambaran besar sekolah digital. Lepas tu, kita akan kenal pasti dua pemacu utamanya. Dari situ, kita akan tengok apa impaknya dalam bilik darjah, macam mana ia boleh bagi kelebihan pada sekolah dan juga cara ia mengoptimumkan operasi harian. Dan akhir sekali, kita akan gabungkan semua ni untuk lihat wawasan ekosistem pintar yang lebih besar. Jadi, persoalan yang paling penting sekarang ialah dengan semua teknologi yang kita ada, macam mana kita nak pastikan transformasi digital ni betul-betul menjadi dan bukan sekadar gimmick? Macam mana nak pastikan ia memberi impak yang mendalam di sekolah-sekolah kita? Inilah yang kita akan rungkai. Sebenarnya, semuanya bermula di peringkat nasional. Visi kita sangat jelas, mewujudkan sekolah digital. Ini bukan lagi angan-angan tau. Ini adalah satu matlamat di mana teknologi tu dah jadi macam nadi utama, bukan lagi sekadar aksesori dalam setiap aspek pembelajaran dan pengajaran. Nah, untuk merealisasikan visi ni, ada dua komponen utama yang bertindak macam enjin penggerak. Jom kita kenali dua pemacu transformasi ni dengan lebih dekat. Okey, di sebelah kiri, kita ada Sijil Gemini Certified Educator atau GCE. Anggaplah ini macam program latihan khas untuk cikgu-cikgu kita bagi mereka super power dalam kemahiran kecerdasan buatan atau AI. Di sebelah kanan pula, kita ada platform D5. Ini pula ekosistem digital gergasi yang memang dah sedia ada, menyediakan akses kepada macam-macam alatan dan sumber untuk semua sekolah di Malaysia. Dan kat sinilah magiknya berlaku. Bila kita gabungkan guru yang celik AI dengan platform digital kebangsaan yang mantap, hasilnya ialah sebuah sekolah digital berprestasi tinggi. Kekuatan sebenar bukan pada setiap komponen tu secara berasingan, tapi pada sinergi, pada kuasa gabungan bila kedua-duanya bekerja serentak. Baiklah, jom kita zoom in sikit. Apa sebenarnya impak gabungan ni secara praktikal di dalam bilik darjah? Sebab di sinilah transformasi yang sebenar-benarnya bermula. Pertama sekali, guru yang ada sijil GCE ni, mereka pakar dalam mengintegrasikan AI dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau PDPC. Bayangkan, mereka boleh guna AI untuk cipta kuis dalam sekelip mata, sumbang saran idea-idea aktiviti yang kreatif atau tolong ringkaskan artikel yang panjang supaya pelajar lebih mudah faham. Tapi, ini bukan untuk kegunaan peribadi mereka je. Guru-guru ni akan jadi pencipta kandungan. Mereka boleh bina bahan pengajaran berkualiti tinggi yang dikuasakan AI, lepas tu muat naik ke platform D5. Hasilnya, satu inovasi yang dibuat di sebuah sekolah di Perlis, contohnya, boleh terus dimanfaatkan oleh beribu-ribu guru lain di seluruh negara. Inilah kuasa pengganda yang sangat hebat. Gabungan ini juga secara langsung akan memupuk kemahiran abad ke-21. Pelajar tak lagi jadi penerima pasif. Sebaliknya, mereka belajar untuk berkolaborasi, guna alatan digital, berfikir secara kritis untuk selesaikan masalah dengan bantuan teknologi dan jadi lebih kreatif dalam setiap tugasan mereka. Dan ini mungkin bahagian yang paling power sekali. Dengan AI, guru boleh analisis prestasi pelajar dan sediakan latihan atau bahan tambahan yang memang disasarkan khas ikut tahap setiap individu. Ini membolehkan pembelajaran yang dipersonalisasi tapi pada skala yang besar, sesuatu yang sangat-sangat sukar nak dibuat secara manual. Sekarang, jom kita undur sikit dan lihat dari perspektif yang lebih luas. Impaknya bukan terhad dalam bilik darjah je, tapi ia turut memperkasakan sekolah sebagai sebuah institusi secara keseluruhannya. Bila sesebuah sekolah tu melabur dalam GCE dan D5, mereka bukan setakat menaik taraf fasiliti. Secara tak langsung, mereka sedang menyokong agenda nasional yang lebih besar seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM, dan Inisiatif Malaysia Digital. Ini menunjukkan komitmen mereka untuk bergerak seiring dengan wawasan negara. Cuba bayangkan, sekolah yang ada ramai guru GCE ni secara automatik akan dilihat sebagai peneraju dalam inovasi pendidikan. Ini bukan saja menaikkan reputasi sekolah di mata ibu bapa dan komuniti, tapi ia juga jadi tarikan untuk guru-guru berkualiti lain untuk datang berkhidmat di situ.
Visual ni merumuskan segalanya dengan cantik, kan? Kita sebenarnya sedang membina satu jambatan dari bilik darjah hari ini ke alam kerjaya masa depan. Dengan mendedahkan pelajar kepada AI secara beretika dan praktikal, kita seolah-olah memberi mereka peta laluan untuk berjaya dalam dunia yang kita semua tahu confirm akan dipacu oleh teknologi pintar. Okey, kita dah sentuh bab pengajaran. Sekarang, mari kita beralih ke aspek operasi pula. Transformasi digital ni sebenarnya turut menjadikan pengurusan sekolah lebih cekap dan lestari. Fikirkan tentang bebanan kerja pentadbiran yang banyak tu, macam merekod markah, sediakan laporan, semua tu boleh diautomatisasikan oleh AI. Ini bukan sekadar menjimatkan masa ya, ia mengembalikan masa guru kepada perkara yang paling penting, iaitu mengajar, memberi inspirasi dan membimbing pelajar. Platform Delima pula akan jadi macam hub atau pusat komuniti pembelajaran profesional. Guru-guru GC dari sekolah yang berbeza boleh berhubung, kongsi amalan terbaik dan bekerjasama dalam projek-projek inovatif. Ini akan mewujudkan satu budaya perkongsian ilmu yang sangat dinamik dan hidup. Dan jangan kita lupakan faedah kepada alam sekitar. Dengan beralih kepada tugasan digital, nota dalam talian dan komunikasi elektronik melalui Delima, sekolah boleh kurangkan penggunaan kertas secara drastik. Ini bukan sahaja jimatkan kos, tapi juga menyokong amalan kelestarian. Satu kemenangan untuk semua. Akhir sekali, mari kita gabungkan semua manfaat yang kita dah bincangkan tadi dan lihat gambaran besarnya. Kemana sebenarnya semua ini akan membawa kita? Jadi inilah intipatinya. Sinergi antara guru celik AI dan platform digital kebangsaan ni bukan sekadar upgrade biasa. Ia adalah pemangkin yang mempercepatkan evolusi sekolah kita. Ia sedang membina sebuah ekosistem pendidikan pintar. Satu sistem yang bersepadu, responsif dan benar-benar berkesan untuk generasi akan datang. Jadi, sebagai penutup, saya tinggalkan anda dengan soalan ini untuk direnungkan. Adakah sekolah anda, komuniti anda dan sistem pendidikan kita secara keseluruhannya benar-benar bersedia untuk memanfaatkan sinergi hebat ini dan melangkah ke masa depan?